Nama saya Okey. Farah Akilah Harun Rashid. So hari ini saya akan cerita pasal rheumatoid arthritis. Kita kenal dengan RA lah. Okay, so kita kena faham. So first kita kena faham macam mana kita jatuh sakit. So RA tu kan kita tahu dia as apa? Uh, apa? Dah tak Radangan tak tu kan, radang. inflammation. Keradangan, inflammation. Okay. Mumpat tu. So, okay. So kita kena faham lah macam mana kita jatuh sakit tu. So kita ada 7 peringkat penyakit. So RA ni kalau kita kata dia radiation, dia inflammation, dia takkanlah tiba-tiba je terus dapat RA kan. So kita kena faham macam mana kita jatuh sakit. So kita ada 7 peringkat penyakit. So satu adalah kelemasan. So dia macam kurang tenaga, badan didedahkan dengan toksik melampau, kesan kerana terpaksa mengurus badan supaya manusia itu dapat hidup setiap hari. So toxic. So kita ni hidup dalam toxic lah. Kita kumpul toxic tu macam even kita kerja, kita tidur lambat ke apa semua tu toxic. Pemakanan kita sekarang pun boleh jadi toxic. Lepas tu lifestyle kita lah. So kita tetap macam tak apa biasa je. So kita akan ke peringkat ketiga. Peringkat ketiga di mana badan dah mula rasa tak selesa secara fizikal. So dia dah start gatal, dia dah start sema, start dah tak boleh kawal stres. So kita kalau kita RA ni dia dah start sakit-sakit sendi ke apa ke, tapi dia macam biasalah sakit macam tu kita masa-masa sikit okey. Tapi kalau ada orang yang biarkan je dia, so dia akan lama-lama dia jadi radang. So inflammation tu bila badan mula melancarkan proses pemulihan. So maksudnya macam inflammation ni maksudnya dah start keluar panas, dah start lebam, dah start bengkak, dah start sakit, dah start hilang fungsi, loss of function. Dan kat tahap radang, dekat tahap inflammation ni lah terjadinya apa? RA tadi. So next kalau kita RA tu kita tak settle, dia akan turun ke ulcer, indurasi dengan fungus. So bila fungus tu proses perlindungan badan dia tu dah gagal sepenuhnya. Okay. So inflammation ni adalah tahap keempat tu adalah rheumatoid arthritis. So ni adalah gambarannya yang mana gambaran sihat dan keradangan. So sihat tu macam kita penuh warna-warni lah gitu kan kalau kita ni kan. So bagi kita orang biasa bukan satu, bagaimana kita melihat memahami apa itu radang, kita lihat dua gambar atas ni. So maksudnya ni bahagian sihat, ni dah start radang. So bila radang tu dia dah start lah adalah penceroboh-penceroboh yang masuk badan kita yang kita buat kadang-kadang kita buat apa pandang sebelah mata macam tu. Dan- So tanda-tanda keradangan inflamasi ni mungkin boleh jadi sakit belakang, sakit kepala, tak boleh nak tidur, so lemah, lesu, letih, cepat letih, cepat lesu kan. So ni tanda-tanda badan kita radang lah. So radang tu dia nak attack dekat mana tu based on kita punya lifestyle pula. Kita kalau kita cikgu, kita naik turun tangga ke apa ke untuk pergi kelas kan, so dia akan attack dekat lutut. Kalau kita tukang masak, dia akan attack dekat pergelangan tangan ataupun dekat bahu. Macam tu lah dia punya lifestyle mempengaruhi radang tu attack dekat mana dulu atau macam tu. So seterusnya, macam mana kita nak kenal badan kita ni sedang mengalami keradangan? So kita yang kena peka keadaan badan kita melalui deria kita. So kalau sakit belakang, mungkin lepas bangun pagi atau lepas kerja tak dapat berdiri lama atau berjalan dengan baik. Kalau sakit kepala pula mungkin migraine. Bila dah lebih lebih tinggi lagi dari sakit kepala tu dah start migraine. So sakit kepala yang teramat sangat sampai seorang tu mungkin muntah kalau sakit kepala. So kalau insomnia kita tak dapat tidur, kita tidur tak cukup, tidur tak nyenyak. Walaupun kita dah biasa, walaupun bila terasa letih kita dah tak dapat nak tidur. So orang yang ada insomnia ni kerap menunjukkan simptom kemurungan atau depression. So sentiasa letih atau lesu. So bila kerap letih atau lesu, walaupun tidur lama. So maksudnya tidurlah sepanjang hari pun dia letih juga.
Sebenarnya kalau tidur sepanjang hari tu memang letih. So, ini adalah beberapa tanda-tanda kita mengalami radang lah. So, saya nak masuk apa itu RA pula. Apa itu rheumatoid arthritis. So, rheumatoid arthritis ni adalah penyakit autoimun yang melibatkan sistem musculoskeletal. So, MS lah. So, kalau saya belajar fizio, RA ni memang dah tak ada cure. Melainkan dia kena selalu buat fizio untuk kurangkan rasa sakit. Macam tu kalau dalam bidang sains yang itulah. So RA ni adalah terdapat radang pada sendi-sendi. So sendi-sendi yang join tu, join semualah termasuklah join-join yang dekat jari-jari jemari yang kecil-kecil ni. Dia boleh dapat RA. So dia adalah terdapat pada radang sendi-sendi menyebabkan sendi-sendi jadi bengkak, sakit, lepas tu kaku. Bila dah bengkak, sakit, kita tak gerakkan, dia jadi keras. Dia jadi tak boleh nak tak boleh nak genggam, tak boleh nak ni. So kalau dia macam ni, makin lama makin genggam ke tak boleh nak buka, tu RA. So jika penyakit ini tak dirawat, sendi-sendi akan jadi rosak dan hilang upaya. So bukan penyakit dan RA ni adalah bukan penyakit keturunan, selalunya lebih kerap dihadapi oleh kaum wanita yang dalam nisbah 3:1. So lingkungan umur untuk orang dapat RA tu dalam 35 sampai 45 tahun. Lingkungan dia lah. So rheumatoid arthritis ni bila dia punya ni cecair synovium ni bertambah, tulang terhakis, so, lepas tu tulang rawan terhakis. So dia semua-semua dah nak start terhakis semua dan lama-lama dia akan bengkak, jadilah radang. Yang tadi tu kan peringkat-peringkat tu bila bengkak kita biarkan jadilah radang. So kenapa kita kata dia sistem imun? Dan sistem imun tu mekanisme semula jadi. Apa itu sistem imun? Sebab mekanisme semula jadi untuk memerangi penyakit. So bila mana apa sistem imun kita dah tak boleh nak lawan penyakit tu, dan dia lawan sesama sendiri, maka terjadilah RA tu. So keradangan ni bertindak balas kepada kecederaan atau jangkitan. So dalam RA, badan melancarkan imun yang berterusan bertindak balas tanpa sebarang antigen. So apa? Attack. So sebab tu kita panggil RA ni adalah penyakit autoimun. So ni adalah stage-stage dia. Dia 0 sampai stage 5. So bila stage 5 tu dia dah joint deformity, dah masa atrophy, dia dah kecil, dia dah tak boleh nak gerak macam tu. So kalau 0 masih tak ada simptom. Kosong dengan 1 masih tak ada simptom. 2 dia dah start penat, joint dia dah panas, apa suam-suam macam tu, dah start bengkak, dah start sakit. So bila stage 2 tu dia loss of immune tolerance lah. So dia dah start benda tu. So bila dah masuk bila masuk stage 3, stage 4, stage 5, dia dah kira sebagai synovial joint lah. Benda tu dah start macam dah tak boleh nak gerak sangat, dah start bengkak-bengkak yang terlampau yang kita memang nampak jelas. Lepas tu dah start naik benjol-benjol. Lepas tu kita akan kerap demam ke apa ke waktu kita dah kat stage 3, 4, 5 untuk RA. So bila sampai je stage 5, memang kita akan nampak dia sangat kecut, dia tak boleh nak guna, dia joint deformity and joint instability. Dia dah tak stabil. Okay. Setakat ni faham tak? Sebelum kita Boleh, masuk boleh faham. ciri-ciri. Boleh Okay. faham. Okay. Okay, so ciri-ciri RA pula dia ada 2. Artikular dengan extra artikular. So artikular ni sakit dan bengkak dalam sendi yang terjejas diburukkan oleh pergerakan yang paling banyak gejala biasa. Kekakuan pagi lebih dari 1 jam. So sendi yang terlibat, sendi-sendi yang macam ni lah, telinga, bahu, lepas tu tulang yang dekat kita panggil clavicle, lepas tu siku, join-join yang ini. Dia bukan semua, tapi dia attack salah satu ataupun more than, kalau jari mungkin semua jari. Kalau lutut mungkin 2 lutut je yang dia attack macam tu. Dia bukan kalau kita kata RA tu semua joint terlibat. Kadang-kadang tak, kadang-kadang dia just certain joint je dia pergi. So kalau kita nak tahu dia articular ke extra articular,
dia kekakuan yang maksudnya kalau kita macam nak gerakkan tu dia macam susah kan. Dia macam kita nak gerakkan jari tu kan. So dalam 1 jam lebih kita macam rasa dia sakit. So kalau extra-articular dia keadaan sangat serius yang mana extra-articular perlu dirawat dan dipantau secara agresif. So dia dalam 30 ke 40% lah boleh berlaku tu sebelum dia boleh berlaku sebelum arthritis. So ni perbezaan antara OA dengan RA. So OA kalau kita tengok dia joint-joint yang besar ni ni kalau OA dia pergi dekat ni. Apa nama dia tulang belakang. Lepas tu ni tulang punggung celah pinggang celah-celah kangkang tu. Ni yang ni. Kalau OA yang kita biasa dengar OA RA OA ni OA. So kat lutut. Lepas tu joint-joint yang biasa joint-joint jari juga. So dengan dekat sini. Kalau OA. Kalau RA, kita tengok dia pergi dekat siku, dia pergi dekat bahu, dia pergi dekat ni, apa, tapak tapak tangan kat sini. Dia pergi dekat bawah kaki ni, semua yang ni, yang besar-besar. Kalau kita perasan yang ni yang besar-besar. Joint yang besar-besar. Kan? Ini joint. Tapi ni yang kecil-kecil ni, kecil-kecil ni. Tapi OA dia boleh jadi, lutut boleh jadi RA atau OA. Tu yang So sendi yang terlibat dalam RA uh, tulang belakang, cervix. Ketidakstabilan pada tulang belakang cervix boleh menyebabkan pelanggaran saraf tunjang. So dia ada dekat DIP. Dekat sini DIP. So sendi yang relatif pada RA, MCP, PIP. MCP, PIP tu dekat kita punya ni apa? Jari. Kaki, jari kaki. So lutut, MCP, MCP PIP tu yang ni. Dekat sini ni. Kan kita ada banyak banyak boleh gerak macam ni kan. Kita punya jari kaki kan. Boleh bengkok macam ni juga kan. So dia boleh efek dekat dia punya apa joint-joint yang dekat situ lah. Kita boleh kepak dia tu kan. Kat situ. Tu joint kita panggil. Dekat tulang tu. So lutut, buku lali, pergelangan tangan. So bahu 60%, siku 50%. So clavicle dengan ni clavicle kat sini ni sini 30%. So sendi yang relatif lah dalam RA. So kriteria diagnostik ACR, so dia akan kekakuan pagi. So arthritis 3 atau lebih sendi. So maksudnya kalau satu sendi, dua sendi, dia tak kira sebagai arthritis sang ragi. So dia arthritis dia 3 atau lebih sendi. So arthritis sendi tangan, nodul rheumatoid, faktor rheumatoid serum, perubahan radiografi. So perubahan radiografi ni kita boleh tengok dekat X-ray. So, seseorang itu akan menghadapi rheumatoid arthritis kalau dia memenuhi 4 daripada 7 kriteria ni. Kriteria ni. Nak sebut tak boleh-boleh. So, kalau dia dapat antara 3 ke 4 yang ni, dia kira RA. Dan benda tu hadir dalam sekurang-kurangnya lebih dari 1 bulan. So, ni contoh-contoh dia yang dah bengkak. Ni contoh yang dia dah bengkok. Ni contoh dia kalau dia jadi macam tu pun dah kira RA. Kita panggil swan neck deformity. So extra articular involvement. So gejala paling biasa. Gejala perlembagaan paling biasa. Nodul rheumatoid. So sindrom hematologi ni darah kan. Darah. So RA nodular chronic, splenomegaly dengan neutropenia. So RA nodule ni dia jadi macam ni. Jadi bengkak ni. Dia jadi timbul ni. Nampak kan? So ni adalah ciri-ciri RA. Penanda kepada aktiviti penyakit boleh hadir walaupun ciri-ciri lain. So ni adalah salah satu contoh lah. So ni kalau kita nak tengok X-ray dia nampak ni. Dia dah deform. So ni dah nampak bengkok. Bengkok. Lepas tu ni pun bengkok.
Patutnya kita luruskan. Ni bengkok. Bengkok. Macam tu. Ni kita nampak kesan putih tu. Ni dekat tulang. Ni dekat kepala. Ni kita punya tulang ni. Tengok kat sini. So ni adalah goal of management kalau mula-mula lah untuk kita fokus goal management kalau fizio kita akan fokus legakan sakit, cegah kerosakan, pendidikan pesakit. So maksudnya kalau kita bagi exercise ke apa ke, so lepas tu kita akan refer dengan OT untuk buat splint. Lepas tu dia akan suggest untuk buat rawatan. Contoh-contoh rawatan yang hospital bagi yang macam ni. Ha. NSID semua ni terapi yang um, kita panggil macam last kali dia punya tu dia akan kata dia akan suggest buat pembedahan. So tapi dalam research kata there is no cure for RA, but patient can go through period of remission. Maksudnya RA ni boleh solve tak kalau dalam dalam apa kita panggil alopati dia akan strictly kata RA tak ada cure. Macam tu. Tapi Chong Ho bagi kita harapan. Macam mana dia ada Vitakin. Yang mana harga dia 265, PV 200. So kelebihan Vitakin dia kita pula ada Vitakin 2 yang dah apa dia upgrade, so sokongan dia bagi sokongan sendi kulit dan tulang, so daripada dia punya ingredient collagen hydrolysis, so pemulihan dan tenaga optimum dari lemon verbena dan diribus ni. So lindungan sel dan immunity, kesihatan tulang dan jantung daripada vitamin D3 dan K2. So fungsi Vitakin adalah untuk kuatkan tulang dan sihatkan sendi. Mana tadi kita kata sendi-sendi kan? So ni kuatkan tulang dan sihatkan sendi. So kekalkan kemudahan dan kekuatan badan. Membentuk otot, mengekalkan kelangsingan badan. So memkuatkan fungsi pembuluh hati. So yang ni maksudnya macam dia membentuk otot dan kekalkan. Maksudnya kalau kita punya otot dia takkan mudah deformity lah, dia takkan mudah kecut lah kalau kita consume Vitakin. So mana yang kita kata tadi dia RA tu dari sendi-sendi kan. So Vitakin ni adalah memang dia straightly kata dia adalah dia penjagaan, dia jaga sendi kan. So dia baik pulih sendi. So Vitakin ni sangat bagus untuk kawal radang yang tadi kita kata RA tu radang yang juga sakit sendi. Lepas tu extra lagi kalau kita ambil Vitakin boleh awet muda. Lepas tu boleh tu penglihatan dan jantung. So ni dia punya kata boleh jamin sendiri. Ni semua poin-poin yang tadi kita tengok kan. Kat sini boleh kat sini dapat RA, sini RA kan. Semua dia kata boleh kawal radang, sakit sendi. So kenapa kita kena ambil Vitakin? Sebab dia semula jadi dan selamat. So tanpa bahan kimia dan komponen sintetik, tanpa kesan sampingan. So keberkesanan dan keberkesanan secara langsung dengan kesan ketara. So uh, tak perlu ambil lagi penukaran metabolik. So molekul kecil hidrolisis menyumbang kepada penyerapan dan asimilasi yang efektif. So senang makan dan berkesan. So kita tak adalah makan ubat hospital tapi tak dia straightly kata tak ada cure. Tapi kita makan Vitakin ni kita tahu dia punya kepakaran memang sendi, memang apa collagen lah apa semua tu kan. So dia memang senang dimakan dan berkesan. Dan bukan saja kita ada Vitakin, tapi kita juga ada YKB. Which is YKB harga ahli dia 410. Harga runcit dia kalau ni untuk harga baru kan saya dah tukar dah. So harga runcit dia 470, PV dia 320. So dia mengaktifkan dan meninggikan semula sistem imun. Yang tadi kita kata sistem imun kan. Rheumatoid arthritis ni daripada sel imun yang serang-serang kan. So YKB terdiri daripada kandungan berkesan polisakarat yang sangat tinggi sesuai untuk merangsang sistem imun untuk bertindak balas dan mengembalikan fungsi badan. Sangat sesuai untuk orang yang lemah sistem imun dan sedang melalui kemoterapi dan radioterapi. So YKB ni penggunaan yang disyorkan untuk yang macam orang darah rendah lah, kelemahan tadi, anemia, lepas tu
trombositopenia daripada kanser atau rawatan lain. So keperluan khusus untuk perbaikan organ dan tisu OA, degenerasi sendi yang RA tu digabungkan dengan produk penjagaan kesihatan, mempercepatkan perbaikan proses anti-kanser, jangkitan virus atau bakteria yang teruk, pneumonia. Lepas tu perlu meningkatkan imuniti dalam masa yang singkat. So kalau kita nak tingkatkan sistem imun, instead of kalau kita nak ambil YKI pun boleh, YKB pun boleh untuk sistem imun. Kan? Betul? Betul. Okay, so ni testimoni. Testimoni yang RA. Oh, yang kalau kita tahu, ni downline anti-ULI. So dia RA lah. Dia punya bukan RA saja rasa dia. Tapi dia bagi testimoni RA, dia mula makan Dia YKB, multiply joint pains, semua pain multiply joint pain lah. So semua sakit-sakit sendi di semualah. bawah. So mula 2001 dia start ambil YKB satu kotak, satu kotak sebulan, 6 bulan berturut-turut. So 6 bulan dia ambil 6 kotak Lectol YKB lah. So dia gila-gila lah dengan YKI atau Jaha tambah dengan YKB. So YKB kan 20 session je kan. So dia ambil gila-gila lah dengan YKI atau Jaha, lepas tu dia tambah YKB untuk dia punya yang autoimmune lah. So dia ada alami healing crisis ketika mula makan YKB tapi tak terlampau teruk lah. Lepas tu ujian darah naik tapi keadaan sakit sendi taklah terlalu sakit. So keadaan sakit sendi yang sebelum ni bila dia ambil YKB jadi tak terlalu sakit lah. Combine pula dengan siap perut, tambah polen, kopi dan teh. Lepas tu kesan sakit sendi yang dia alami lebih cepat berkurang berbanding hanya dengan amalkan Vitaking. So sebelum ni dia hanya ambil Vitaking. Tapi bila YKB keluar waktu 2021, dia ambil YKB sekali. So Vitaking yang diambil dulu yang Vitaking yang lama lah, yang packaging lama dan yang tak ada extra. So kita sekarang lagi lah ada extra. Kalau ada RA ambil Vitaking combo dengan YKB memang sangat terbaik. So, kesan ketara lepas makan YKB secara konsisten selama 6 bulan, kurang rasa sakit di bahagian pinggang dan mulut, sakit di bahagian bahu masih terkawal, masalah period pain sudah tak ada, period sudah makin lancar. So, badan lebih bertenaga bila amalkan YKB kerana kadar keradangan sudah terkawal dan sakit yang teruk di bahagian sendi yang bermasalah jarang-jarang. So, So dia punya sakit di bahagian sendi tu, sendi yang bermasalah tu dah jarang-jarang, dah tak selalu attack. So dia punya ni bacaan darah dia. Awal tahun 2021 dengan Jun 2020. Awal tahun 2020 dan Jun 2021 kita tengok ni. Ini yang 9.9 ni dengan 22 ni, 22, 29. So mula Julai 2021 masih amalkan YKB cuma tak kerap. Lebih kerap amalkan YK atau YKI yang YKI 230 tu untuk fokus untuk build immune system. So So, cuma saya perhatikan jika saya alami sakit yang teruk atau demam, batuk yang teruk, gandingan YKI tambah dengan YKB sangat cepat bertindak dalam urus radang. So, dia ambil YKI kan? YKI yang 230 campur dengan YKB 410 sangat cepat bertindak dalam menguruskan radang. So, kalau radang ambil combo tu dan tambah Vitaking lagi, memang terbaik. So, ni adalah testimoni itu. So dia punya ni adalah testimoni kedua RA juga. So Fazila ni lecturer dekat UM. So ni chit chat ibu lah, ibu dengan kawan Dr. Fazila ni kawan dia dekat PASUM. Okay, so ni ibu tanya ada tak testimoni guna Lingzi khasnya untuk kes RA yang RA lah. So tapi Dr. Fazila ni dah tak ingat sebab kes ni dalam 2008, 2009 macam tu kan. Ha. So dia dah tak berapa nak ingat dah lah. Dia punya dos Makan dia dia ambil. kita. Cara dia makan tu. Tapi uh, ibu ibu tanya dia betul ke tak dosage macam ni mula-mula tahun 2008 ke 2010.
ramai pensyarah pasang buat overhaul. So 20 linzi, 40 pollen. So sebulan dalam 10 botol linzi, 8 botol pollen. So dia ambil dalam sebulan tu 10 botol linzi, 8 botol pollen. Makan Vitaking juga. Soya fiber tak ingat makan. Okay, so selama 3 bulan dan sambung lagi 3 bulan. So dia ibu cadang untuk dia overhaul 3 bulan. Tapi lepas habis overhaul 3 bulan tu, dia nak sambung lagi 3 bulan. Dosa Dia yang kata sama. dosage yang sama. So 20 dia linzi, nak 40 buat pollen. overhaul 6 bulan lah waktu tu. Dah tahun 2008, 2009 macam tu. So lepas tu terus makan sampai sekarang. Sebulan-bulan memang dia punya belian kalau saya belikan dalam 2000 lebih lah juga kan sekarang. So dalam 2000 lebih. So ni 20 linzi pollen, 20 linzi dan 40 pollen. Yang ni lah YK Twin Pack lah dia ambil. So dia ambil dalam 8 set lah. Tambah Itu 2 botol. berapa 8 set pollen. 8 set ni tambah 2 botol pollen? linzi. Ha, Udah betul linzi. betul kan? So dia ada makan Vitaking juga. So waktu ni tak ada targeted lagi lah. So dia ambil lah yang ni, yang biasa punya ni. So dia kata boleh, betul, boleh lah tu Lina. RA dah lama baik completely. Sekarang makan untuk maintain dah umur 70 ni. Hopefully dengan pertolongan rahmat Allah dihindarkan dapat penyakit yang teruk. So dia really kata dia dah completely baik. Completely baik dan sekarang hanya makan untuk maintain. Kos 2,000 tu untuk maintain. Saya dapat RA end of 2006. Mula-mula makan ubat hospital. Tak 6-7 bulan lah kot. Lepas tu dapat fatty liver. Doktor suruh stop makan ubat. So dia dapat RA 2006. So dia makan ubat hospital sampailah jelas check up 2008 2009 tu doktor detect dia dapat fatty liver akibat makan ubat RA tadi. Betul. Nah, dia Ha. dia kena RA end of 2006. Kan terus makan ubat. Jadi dalam 6-7 bulan macam tu. Lepas tu maksudnya 2007 lah dia start makan Dia lenzi. start makan lenzi. Oh, Ha. okay. So 2008 tu baru lega dari RA. So betul-betul baik tu ambil some time lah untuk betul-betul recover. Maksudnya 2008 tu dia dah tak payah lagi dah makan ubat. Dan terus makan sampailah betul-betul sembuh sepenuhnya. Jadi bermaksud RA ni ada jalan penyelesaiannya. Walaupun doktor kata makan ubat sampai bila-bila. Okey, ada lagi? Dah. So ni dia baru je order untuk closing ni sebab dia tahu harga nak naik, tengok dia order 1655. Ni dia baru je key in tadi. Tu yang letak kat sini. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Okey, terima kasih WM Farah Akila atas perkongsian yang jelas tadi. So, ada apa-apa nak tanya tak? Hal ini adalah autoimmune. Kalau cara alopati memang tak ada penyelesaian, memang tak boleh sembuh. Tapi kita dah tengok bukti dalam network kita sendiri yang sembuh sepenuhnya lepas menggunakan produk Shangho. Jadi tanggungjawab kita lah untuk menyampaikan ilmu ni kepada semua orang bahawanya penyakit yang kronik ini pun boleh baik. Apatah lagi penyakit yang simple-simple macam darah tinggi, kencing manis kan. Boleh baik sepenuhnya. Kalau kita mampu makan linzi betul-betul, lagi cepat baik. Okay. So sebab nak baik tubuh badan kita ni, kita kena betul-betul buat selalunya 2 perkara penting yang kita kena buat ni. Satu, kita kena buat pembersihan sebab kita dapat sakit sebab toksik. Jadi kita kena bersihkan badan kita. Nak bersih tu memang kena bersih 2 cara. Satu, bersih gesok usus tu. Sistem buang air besar, buang air kecil tu kena bersih. Jadi kena bantu badan kita untuk dapat keperluan yang cukup untuk membuat pembersihan tu. Lepas tu, kena bersihkan sampai liver. Liver kena makan linzi. So, linzi yang power sekali untuk liver, untuk kita buat detox adalah YKK. Tapi kalau kita tengok,
kes yang lama-lama guna linzi biasa je, baik juga pun. Cuma kena makan macam 20 biji, 40 biji. Kalau macam kes Dr. Fadilah tadi, linzi 20, pollen 40. 60 biji. Tapi kalaulah kita makan targeted linzi, YKK, sepaket je. Sekali bancuh, sekali telan je. Dah lebih power daripada 20 biji tu. Itu beza targeted dengan yang lama. So, kalau kita tak ada bajet nak makan targeted, kita makan linzi lama pun boleh. Sabar je. So, jadi kalau kita tak sabar, nak cepat baik tambah rumah tak hati, memang sakit. Gout pun sakit. Jadi kalau kita makan sikit-sikit, sakit tu menyebabkan kita tak mampu, tak tahan kita makan ubat tahan sakit. Jadi proses baik tu jadi lambat. Jadi untuk cepat proses baik tu, bantulah badan kita ni dengan cara yang betul. Bantu tu, maksudnya kita kena masukkan benda yang betul. Barulah badan kita boleh berfungsi untuk menjalankan